kembang nak disiram. Siram dulu kembang janda bolong ini. Sikok janda muda, sikok janda tua. Mana pula Cik Ina nih? Biasanya lewat dia nih, aku nih nak nawat kembang ini. Kalau dia galak kan. Ada Cik Ina nih, kaki nunggu dia masuk. Ya sama, rumah dia cak dak tunggu, cak last tahun dak tunggu nak sapu rumah dah. Ai, Cik Nur, ada kembang baru. Ai, coba nak bersama ah. Ingat dulu kembang apa tu? Alah kecak aja-nya. Biasalah Cik, kita ni kan ayam kembang ini. Kembang apa dah? Yang tak bagusnya. Ini apa tu bolong ni? Tebak bolong namanya Cik. Oh, bukan. Oh, ini dia Cik Nur, janda bolong jurang dia. Ada Cik, ini janda bolong apa? Oh, bibi aku kemarin nyari ini lah, mahal loh jinyo ini. Mahal apa Cik? Iya. Tahu aku ni. Iya, gitu tanya lagi mendio nyari. Tapi bolong tidak perlu banyak. Aku belum bolongnya nih Cik. No, Bolong mak apa lah Cik Nah, Cik tahu rasa cak mana Ada Cik, cak berubah suasana Iya, itu itu. lagi. Ay, nak nyingok dulu utang Cik Nur berapa? Cik Nur 150. Ay, kapan dia ni nak bayarnya? Nah, kebenaran ada wong doi kok itu di sana. Aku ni nak nagih hutang. Nah, puja aku tuh aduk dikit nih anak. Man. Woi, apalah arti sebuah taman? Hanya bagus di waktu pagi. Apalah arti sebuah kawan? Nak ditagih hutang malah nak berlari. Kalau maaf, jadi kali bibet. Ngapa bibet teh? Bibet. Lagi apa kamu dapat? Aku nagih hutang kamu berdua. Berapanya utang kami ini bibet? Utang kamu berdua nih. Cik Nur 150. Cik Ina 100.000. Kapan kamu nak bayarnya? Cek mana Cek? Aku ni laki ke belum balik dari begawi Cek. Iyalah, aku dapat belut. No, dia Ay, biar aku nunggu lah. pokoknya nak nagih hutang kamu berdua. Anu laki aku mak mana belum balik. Laki aku baik. Ai, dah tahan lo dengan belut itu. Siapa nak beli? Ay, Cek. Ay, kembang apa ini? Cak ada bolong-bolongnya. Puji kabar dulu bibet kamu tuh kembang janda bolong. Iyo, ini bipet mahalnya bipet harganya. Nih, yang apa? Iya, kamu kalau Lagi musimnya nih nih. Nah, iya Cek. Bibi aku nak nyarinya. Kalau Ini kamu dak galak Cek ini kali-kali. bibet. Nah, utang kami kan berapa? Kamu baik kami bagi hasil kita bibet. Nah, Oh, Cik, iya, Cik Ina berapa, aku berapa kan? Aku pengen nalangi utang Cik Ina nih, nunggunya lakinya kan oleh belut tadi. Iya. Yang mana bipet? Jadi. Berapa tahu lah berapa ini bipet? Nah, dia saking yang mahal pula lah ada cek abang bipet. Nah, Iya, mak ada bolong dah. ini ada anaknya lah yang paling bego cek potongan ini. Ya sudah. Udah nih bipet. Ya sudah, aman Cak itu aku bawa kembangnya. Ya Cek, makasih ya Cek. Lunaskan. Ya, Iya. ada Cek. Kembang bodoh. Tidak tahu ya Utang kita lunas Cek. Alhamdulillah, Cek. Ya udah Cek. Kamu Sago nyari duit. masak dulu. Iya, aku juga. Ya, Cek. Aku tadi nak melabet dulu tadi nah. Nah, belum sikok cuma Cek banyak rugi. Jadi Dah lah, tak belagak tak kayut atau belum sikok cuma dapat laki. Ya. Dah, Cek, ya. Ada. Masuk dulu tadi, Ben. Cik Nur, Cik Asak kan bercerita. Nak ke rumah Cik Ina dulu ah. Kalau dia ada dia sudah masak juga. Belum sudah nak rompi dengan dia mana Cik Ina ada tak Cik Ina Cik Ina. Cik Ina. Oi. Ya Allah Cik Ina lagi ngapa Cik Ina di sini? Ya, kita
tadi masih kebelah tadi. Oh ya Allah, sudah Cik aku sudah masak Cik. Kita duduk dulu Cik Ya sini. sudah, kau tadi nak cerita. Kita nak cerita Cik Ina, untungannya Cik Ina, kita tadi tuh ada kembang jeruk bolong cak tadi Cik Ina. Bukan itu, kembang yang bolong apa keladi? Lah itu tuh keladi. Aku tuh cakap baik ngomong ke dia tuh, aku kan pengen nanam keladi Cik Ina. Supaya yang aku nak digatel dikit Cik Ina. Itu kan yang gatel-gatel Cik Ina. Laki aku juga gatel, hobi dia. Cik Ratu kamu kemana Cik? Masih berbelut tuh lah masih. Masih mau bebelah tulang. Iya. Tidak Cik, ada laki aku nak balik nak makan nak nyiapkan tahu lah Cik, laki aku kalau Iya. mudah marah. Asal tunangan aku sama dia Cik, dah lemak kan. Ya Cik, ya. Iya, Ya, laju ya, lah Cik. lah. Nanti kita sambung besok Cik ya. Iya. Udah, Cik. Hari-hari ramah. Ya udah Cik, Sarah aku nak nolong. Aku inilah gatel pula dia yang naik. Udah nyanyi ke ini? Janda muda, janda tua, ada galau. Sikok bagi dua janda, dua. Action. Nah, puja aku dah ada ningan Cik. Anak siapa? Action. Action. Iya. Kalau Cik macam aku tuh mau bosan apa? Action. Kita Belum, Pin. Kaget. Kalau di maju baru ya. Kadang